Hak kita biasa pesakit tanya ni, hak pelega ni lah, hak lelah ni, batal ke tak, di sana ada dua pendapat. Kalau inhaler tu dia ada dua jenis. Yang pertama yang memang dia kena pakai hari-hari. Ubat seduk itu namanya ubat pencegah. Pencegah maksudnya ubat tu dia seduk supaya dia tak dapat serangan akan datang. Maksud ubat tu kalau dia tak lelah sebulan pun memang kena pakai juga. Sekali pagi sekali, malam sekali untuk elak serangan. Tu yang pertama. Yang kedua, ubat inhaler yang pelega. Maksudnya bila lelah baru seduk, tak lelah tak payah seduk, tapi kena standby sama. Contohnya kalau 3 bulan tak lelah, 3 bulan standby lah, tapi tak lelah. Okey, bercakap tentang batal puasa ke tak tadi. Kalau yang pencegah tadi, hak kita kena seduk pagi sekali, malam sekali, hak ni sedang kita ambil sahur sekali, buka puasa sekali. Hak kita biasa pesakit tanya ni, hak pelega ni lah, hak lelah ni, batal ke tak, di sana ada dua pendapat. Pendapat pertama, dia kata batal. Sebab apa? Sebab dia seduk tu ada titisan tu masuk ke dalam tu. Yang kedua, dia kata tak batal. Sebab apa? Dia hanya ubat seduk ni, benar kita nak hantar mana ubat seduk ni? Kalau tahu. Paru-paru. Kan? Kita seduk hantar ke paru-paru. Kita dah hantar ke kita dah masuk perut. Yang untuk paru-paru. Jadi tengok organ mana dia memerlukan teknik yang betul. Kalau orang salah seduk mari kemang telang asak semua tu dawa. Jadi dia ada dua pendapat di situ. Jadi biasanya kita serahkan kepada pesakit lah, nak pegang hak mana, nak kata batal, dia kena gantilah puasa tu di hari tu. Kalau kata tak batal, teruskan lah. Kalau nak keluar daripada khilaf yang macam saya kata tadi lah, kalau ubat pencegah 2 kali tu, ambil sahur sekali, buka sekali. Kalau pelega tu atas pegangan dia lah, sama ada nak kata batal ataupun tidak. Betul.